Tuan-tuan, kita duk minta ampun dekat Allah ni, kita habis Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang paling utama kita sebut selepas itu? Astaghfirullah. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia repeat 3 kali. Astaghfirullah. Ataupun sebut Astaghfirullahal azim. Boleh dua-dua. Pasal apa? Pasal minta ampun atas dosa ni satu benda yang sangat besar dalam hidup kita. Dosa ni akan menyebabkan kita susah akhirat. Dosa ni seberapa boleh kena bagi korang, kena bagi korang, kena bagi korang. Di antara cara nak bagi korang dosa apa dia? Astaghfirullah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi ni daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang satu firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah kata aznaba abdun dzanban. Allah kata ada satu hamba aku, dia buat dosa. Tak kira dosa apa. Satu hamba aku, dia sudah buat dosa. Kemudian dia realize, dia sedang benda yang dia buat ni dosa. Dia sudah rasa menyesal, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, Allahumma ghfirli dzanbi. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosa aku. Bila dia kata saja macam tu, Allah jawab.